AKPK dah habis bayar tapi kenapa susah dapat loan? Ni Syam aku nak bagi tahu satu lagi. Sebab tu aku cakap AKPK ni dah habis bayar tapi kenapa susah buat loan? Geng, ini melibatkan scoring. Kali pertama kalau kau masuk loan je dia key in. Nama kau Muhammad bin Ar-Rijal contoh. Muhammad dah masuk AKPK. AKPK ni adalah anak syarikat daripada bank negara dan dia akan masuk dekat situ nama kau masa kau apply AKPK dan kau akan dikurung dan dipenjara dalam AKPK selama mana AKPK tu habis. Maknanya depan pun dia tahu body kau, belakang dia pun body kau, kiri kanan atas bawah semua dia tahu. Berapa loan yang kau buat AKPK dulu pun dia tahu. Contoh kau ada 5 loan telah di AKPK dan 5 loan kau telah menikmati kerahmatannya. Rahmat macam mana? Rahmat interestnya murah, tak ada compounded interest masa AKPK lah. Maknanya kalau kau bayar tu dia tak ada compound tak ada. Senang, denda interest tu tak ada. Dan tidak boleh didenda interest. AKPK ni adalah yang 3 orang kebal. Orang kebal telah dicocok ubat kebal, kau nak saman masuk mahkamah pun tak boleh. Masa pemulihan, masa AKPK ni, masa melalui perjalanan AKPK. Dan yang keempat, orang AKPK ni dihalang daripada meminjam, daripada diberi pinjam, daripada memakankan kereta-kereta yang lain. Maknanya kau beli kereta tak boleh masa AKPK. Engkau ni kebal, maknanya kau dicocok tak boleh, mencocok pun tak boleh. Ni masa ni. Maknanya engkau kebal. Engkau ditahan pasal untuk selesaikan hutang-hutang yang lain. Dan yang kelima, AKPK ni kalau bank nak marah kepada engkau masa engkau dalam penjara bank negara ataupun dalam skim dalam bank AKPK tadi, engkau tidak boleh dibawa ke mahkamah. Engkau tak bawa. Walaupun bank ni ada kuasa untuk latihkan lawyer untuk bawa kau ke mahkamah. Tak boleh. Maka bank terpaksa akur. Yang sinilah bank mendendamkan diri engkau. Dengar betul-betul. Okey, setelah engkau dalam program ni 5 tahun dah habis. Tiba-tiba kau dah selesai. Loan pertama dengan bank merah. Loan yang kedua pun dengan bank merah. Loan yang ketiga dengan bank merah. Loan yang keempat dengan bank kuning contoh. Loan kelima pun dengan bank kuning. 5 loan ni bank merah dan bank kuning sahaja. Bank kuning ni tak apa, hati dia lembut, dia boleh bagi loan kat engkau. Tapi bank merah ni memang mata dia merah masa engkau di penjara ataupun dalam lingkungan AKPK tadi. Engkau takkan boleh disentuh. Engkau terlalu kebal. Engkau terlalu immunity. Tak boleh pegang apa, tak boleh buat mahkamah. Habis 5 tahun. Bila habis 5 tahun, bank aku tengok, siut lah Mamat ni, dah habis bayar, hutang aku tak boleh untung lah dengan dia ni. Siut lah. Tak nak bagi loan kat dia. Geng, nampak tak? Bank ni setiap sebulan dia akan meeting. Bank merah, bank kuning, bank hijau, mambang kuning, mambang biru, masuk. Bank meeting dalam sebulan dia akan sebut nama kau dalam meeting tu. Dalam meeting tu juga dia akan tengok, AKPK, yang ni lihat ni, nak bayar ni. Apa-apa pun dia masuk AKP. Besok dia keluar dia pinjam lagi. Kita tak boleh untung dengan dia. Kita duk bayar lawyer je nak sama dia, tiba-tiba dia masuk AKPK, dia melarikan diri. Bank marah. Ini dari sifat, orang kata ada hati. Bank ni ada hati. Dan dia tak nak bagi dah lepas tu loan. Sebab tu AKPK kalau masuk dengan saya, walaupun kau dah dapat surat kebenaran, bank negara tidak berhak untuk paksa bank untuk bagi kepada Mamat ni. Sebab tu bank-bank yang kau di AKPK kan, program dia kau ambil dengan dia, macam loan, personal loan kan, sepatutnya bank tu boleh untung RM50,000, kau pinjam RM500,000, bank boleh untung RM50,000, bank untung RM5,000 je. Bank terpaksa akur. Geng, lepas ni kau nak pinjam memang susah. Macam-macam syarat dia bagikan kau. Nak guarantor lah, nak tolak dah tak boleh. Pasal application masuk, bank negara tahu. Kenapa bank merah kau tak nak bagi loan kat dia? Kenapa account masuk nama dia, lepas tu kau nak bagi loan sedangkan kredit dia okey dengan kau semua sekali? Dia kata scoring fail. Scoring fail ni alasan bank, mungkin. Scoring fail sebab ada AKPK. Dan bekas AKPK ni akan ada. Sebagai kata bekas banduan, dia akan ada. Ada rekod dia walaupun 10 tahun boleh, dia tak akan hilang AKPK ni.
Jadi menyebabkan scoring kat situ, bank ni secara diam-diam, aku tak nak, aku tak nak. Itu cerita dia. Ada hakikatnya dia tak nak. Dia nak cari customer lain. Pasal dengan kau dia tak boleh untung. Walaupun tak rugi. Dengar betul-betul. Walaupun tak rugi, dia tak boleh untung dengan kau. Sebab itulah AKPK ni susah buat lu. Tapi boleh. Jangan lupa geng. Kena fahamkan benda ni. Yang pertama, scoring kau akan fail. Tendensi ke arah fail tu ada. Yang kedua, bank tu tak berminat dengan kau. Macam-macam dia bagi syarat. Kalau kau minta loan RM100,000, dia bagi kau RM50,000 je. Memang koyak punya kau. Semata-mata nak reject tak boleh. Dia bagi 50 out of 100,000 contoh. Itu dua perkara permainan bank. Permainan duniawi. Faham ah?